Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Jadi hari ini Abang nak sampaikan 3 cerita daripada 3 orang yang berbeza yang Abang dapatkan daripada email ceritanya. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang dengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala, dan semoga kita semua dijauhi daripada sihir dan hasad dengki. Tanpa membuang masa lagi, kita layan 3 pengalaman yang salah satu daripadanya mengkekek-kekek Abang gelak. Jadi Abang cuba sampaikan sebaiknya. Kita mulakan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada Rasulullah di akhirat nanti. Amin. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh Azmi, berlaku pada tahun 2022 dekat negeri Terengganu. Tapi Abang tak nak beritahu dekat daerah mana. Ceritanya berlaku dekat hotel. Pada waktu tu diorang ni sebenarnya satu keluarga perlu datang ke Terengganu, ada urusan keluarga dan juga bercuti. Jadi Azmi dengan mak ayah dia pun memandulah daripada Selangor tu sampailah ke Terengganu. Bila sampai dekat Terengganu, dalam perjalanan memang dah penat sangat. Carilah hotel, cari hotel dekat kawasan daerah tu, cari, jumpalah satu hotel. Hotel tu pula sangat berdekatan dengan stesen bas. Jadi dengan kata lain, hotel tu boleh dikatakan hotel yang agak meriah jugalah. Jadi bila tanya pada waktu tu, tanya dengan orang yang jaga hotel tu, sampai dekat Terengganu tu pagi dia kata. Jadi tanya dengan orang hotel tu ada tak bilik kosong, dia kata ada, tak ada masalah. Jadi dia orang pun check in lah hotel tu. Jadi sebelum pindahkan barang ke apa-apa, pergi cari sarapan dulu. Cari sarapan. Terengganu kan memang banyak kan masakan sarapan pagi-pagi yang bagus-bagus. Abang suka sangat. Okay. Jadi lepas habis sarapan tu, mereka bertiga ni pun pergilah balik ke hotel. Bila sampai dekat hotel, masuk aja dalam bilik hotel. Hotelnya memang cantik, bau wangi. Cumanya yang peliknya adalah mak kepada Azmi ni dah berkerut. Macam ada yang tak kena. Selalu mak-mak memang perangai jenis yang memerhati. Dia dulu yang dapat nampak ataupun dapat rasa benda yang bukan-bukan. Jadi ni si Azmi tanya dengan mak dia, mak kenapa mak muka berkerut-kerut? Mak dia kata tak ada apa-apa, semuanya okey. Bilik hotel ni baunya wangi, bau bedak dia kata. Jadi sedaplah dia kata, tu yang mak berkerut-kerut muka. Azmi tak percaya cakap mak dia, mesti ada yang tak kena ni. Tapi nak buat macam mana? Ayah dia pun dah bayar hotel tu. Jadi dia orang pun macam biasalah menginap dekat situ, siap-siap keluarlah selepas habis pakai baju, maksudnya bersiap-siap tu. Pergilah keluar daripada situ, pergilah melancong, berjalan-jalan sekitar Terengganu, dan juga pergi ke rumah saudara mara. Apalah semua dibuat pada hari tu. Dungdang dipendekkan cerita. Jadi badan dah penat, balik daripada hotel tu, sampai ke hotel lebih kurang pukul 7 malam macam tu. Jadi bila sampai dekat hotel dah siap makan semua, mandi-mandi, berehatlah mereka bertiga. Hotel tu ada 2 katil tau, ada 2 katil queen. Satu katil mak ayah dia tidur, satu katil si Azmi dia tidur. Jadi disebabkan perjalanan yang memang jauh dan mereka pada hari itu banyak aktiviti yang mereka buat bertiga kan. Akhirnya mak ayah dia ni tidur awal. Okeylah, tinggallah Azmi seorang-seorang pada waktu tu. Memang tak ada selera nak tidur awal sebab dia perlu update semua aktiviti yang dia buat dekat Terengganu, dekat media sosial, baik Facebook, baik Instagram dan TikTok, segala macam lah. Okey. Jadi di tengah update dia tengok jam lebih kurang pukul 1 pagi. Tak apalah, dia kata dalam bilik tu pun ada mak ayah dia. Kalau jadi apa-apa pun dia tak adalah rasa takut sangat kan. Okey je. Dia pun update, balas mesej, segala komen. Tiba-tiba dia dengar bunyi orang dalam bilik air. Katil dia memang sebelah bilik air. Jadi pada waktu tu dia nak rasa takut tu tidaklah, dia kata. Dia pandanglah ke arah bilik air tu dengan harapan yang ada dalam bilik air tu mungkin kucing ke, musang ke, bukanlah makhluk-makhluk alam sebelah. Jadi dia teruskanlah main dia punya media sosial tanpa ada perasaan takut sebab mak ayah dia ada dekat sebelah dia. Jadi dia pemainlah balas komen TikTok segala macam tu. Agaknya lah
orang yang ada dalam bilik air tu, bukan orang lah, makhluk ada dalam bilik air tu macam sakit hati setiap kali dia buat jatuhkan barang, dia tersepak apa benda, dengan kata lain dia buat bunyi dekat dalam bilik air tu. Si Azmi ni buat tak tahu je, budak-budak Gen Z agaknya. Dia buat tak tahu je, dia buat bodoh je. Agaknya makhluk yang ada dalam bilik air tu sakit hati, dia berubah. Cara dia takutkan lain, dia melalak dekat dalam bilik air tu. Mendudu-dudu. Bila dah dengar perempuan mendudu-dudu dekat dalam bilik air, si Azmi ni apa lagi? Tak sedap hatilah kan, jadi takutlah. Tak jadi dia nak update, nak balas komen. Dia terus tutup handset, terus tidur. Jadi dia kata dia ambil masa lama juga nak tidur. Sebabnya dia berbaring membelakangkan bilik air tu. Dia tak naklah nanti kalau tiba-tiba benda tu keluar daripada bilik air, sergah dia rasa tak sedap hati. Jadi dia ambil masa sikit lah untuk tidur. Sepanjang masa dia nak ambil waktu nak tidur tu, dia rasa macam susah sangat nak tidur. Jadi lebih kurang setengah jam baru dia tidur, dan sepanjang setengah jam tu juga si makhluk tu melalak-lalak dalam bilik air, cuba untuk menakutkan si Azmi. Jadi akhirnya Azmi pun tertidur. Esok pagi bangun, rupanya satu badan dia demam. Jadi pada waktu tu sebenarnya mereka perlu lakukan aktiviti lain lagi untuk hari yang kedua. Tapi disebabkan Azmi demam, mak bapak Azmi bercadang untuk tinggalkan Azmi dekat hotel bagi berehat. Mereka bagilah berdua nak keluar daripada situ, nak cek-cek makan. Azmi bila dengar nak ditinggalkan dalam hotel, terus daripada demam, baik demam. Entah macam mana agaknya perasaan kita kan, terus baik demam. Sampai bapak dia pun pelik, baik pula anak ni, kata. Jadi bolehlah ikut. Jadi bila keadaan macam tu, akhirnya Azmi ceritalah bila sampai dekat kedai makan, cerita dekat mak bapak dia, yang dia dengar bunyi orang perempuan menangis dekat dalam bilik air. Dan pada masa yang sama sebelum tu, bunyi dalam bilik air tu dibuat bunyi macam barang jatuh, bunyi macam ada orang dalam bilik air. Rupanya mak dia pun rasa benda yang sama sewaktu mula-mula melangkah masuk dekat dalam hotel tu. Cuma mak dia tak naklah cakap. Bila Azmi tanya, dia beritahu, dia cuma cakap kawasan bilik hotel ni agak wangi, sebab itu dia berkerut. Rupanya daripada awal-awal mak dia rasa dalam bilik hotel tu ada sesuatu yang tinggal, bukanlah manusia. Hotel ni terletak dekat kawasan bus station, tempat turun bas, naik bas tu, dekat kawasan Terengganu. Daerah mana? Tak apalah, kita sembunyikan. Cerita kali ini disampaikan oleh Ramli, berlaku pada tahun 2021. Pada waktu tu dia kata dia duduk dekat Johor Bahru. Banyak masalah dengan waktu tu kan baru habis COVID kan. Jadi banyak daripada perniagaan tutup, dengan keadaan ekonomi yang tak berapa nak cantik. Jadi pada waktu tu dia punya duit pun dah semakin menyusut. Fikir, akhirnya dia pun ambil satu keputusan. Dia kata dia tak boleh nak duduk dekat JB. Dah tak sanggup dia nak bayar duit sewa rumah dekat JB tu yang memang mahal. Jadi berbincanglah dia dengan mak bapak dia. Mak bapak dia kata kalau dah berat sangat duduk JB tu, baliklah ke kampung. Kampung dia dekat Tangkak, dia kata. Jadi habis fikir, akhirnya betul juga apa yang mak bapak dia beritahu. Duduk dengan mak ayah, kumpul duit dulu, mulakan hidup baru. Dah betul-betul stabil, anak pindah pun pindahlah. Itu cadangan bapak dia. Jadi dengan berat hati dia pun baliklah ke Tangkak daripada JB. Dah tak duduklah dia kat JB. Bawalah kereta, satu-satunya harta yang ada, duduklah dekat Tangkak, mulakanlah hidup baru dekat Tangkak. Tapi pada waktu tu nasib Allah takdirkan tidaklah menyebelahi keluarga ini. Bapa dia pula mengalami masalah ekonomi. Jadi dengan kata lain, mereka sekeluarga mengalami masalah keruncingan ekonomi yang sangat membebankan. Harta satu-satunya yang ada pada Ramli pada waktu tu adalah kereta BMW yang dibeli dengan hasil titik peluh dia. Jadi nak tak nak dia fikir keadaan ekonomi dia memang tak berapa nak bagus. Dia pun fikir lebih baik dia jual kereta BMW dia dengan harga yang berpatutan. Masukkanlah iklan dekat dalam online. Adalah beberapa orang yang tanya. Tiba-tiba ada seorang lelaki tanya, kalau tak silap abang daripada Terengganu ataupun daripada Kedah macam tu.
betul-betul nak beli kereta yang Azmi yang Ramli jual. Jadi selepas berbincang, dia pun orang yang nak beli tu bersungguh-sungguh sangat nak beli. Cuma dia kata syaratnya dia minta kereta tu dihantar ke tempat dia. Katakanlah dekat Kedah, minta hantarkan dekat Kedah. Okeylah. Pada hari yang ditetapkan, si Ramli pun sediakanlah segala dokumen-dokumen yang ada yang perlu dia bawa bersama-sama sewaktu untuk menyerahkan kereta ni. Tadi perjalanan pun dimulakan daripada Tangkak tu tadi, melalui highway lah. Perjalanan dimulakan pada waktu malam. Jadi sepanjang perjalanan nak menghala ke Kedah tu tadi, dia berhentilah dekat satu R&R Sungai Buloh. Ambillah kopi. Kalau tak silap Baba, bukan kopi tapi hot chocolate dia kata. Jadi minumlah hot chocolate. Jadi lepas minum hot chocolate tu memang selalunya kalau dia minum hot chocolate, dia pun akan rasa segar. Sebenarnya tak adalah nak segar sangat dalam keadaan sekarang. Dengan keadaan ekonomi, macam-macam masalah. Dia menghadapi satu ujian hidup yang sangat berat. Dia kata tak tahu mana nak luah, tapi benda tu macam terbuku dekat hati, bersarang dekat kepala. Cubalah sepanjang perjalanan tu dia mengembirakan hati dia. Dia fikir lepas ni aku jual kereta, aku dapat duit, aku boleh mulakan hidup baru, aku boleh tolong mak aku, boleh tolong ayah aku. Itu dalam pemikiran dia. Tapi beban yang dia alami, perasaan tu memang betul-betul membekas. Kita semua pernah rasakan kalau ada masalah besar, sampai dalam perjalanan pun otak jadi tukang kalang kabut, serabut aja dalam perjalanan. Sikit-sikit astagfirullahalazim, ya Allah. Macam tu. Agak sikit-sikit istighfar, sikit-sikit ya Allah bagilah aku kekuatan. Ni dalam perjalanan ni berhenti bagi minum dulu. Jadi lepas waktu tu dia kata lepas dia minum hot chocolate tu masih lagi ada perasaan ngantuk lah. Dengan perasaan ngantuk, perasaan yang tak tentu arah ni tadi. Jadi dia bercadang lah nak tidur dekat R&R Sungai Buloh. Dia pun parking lah dekat kawasan parking. Ingat nak tidur. Tapi tak boleh nak tidur. Sebabnya, setiap kali baru nak lelap mata, ada orang melintasi, ada orang dalam kereta. Setiap kali ada orang, dan baru dia nak lelap, ada orang ketuk cermin tingkap. Ada orang tidur lah dalam ni. Ada je yang duk merhati. Oh, Malaysia memang macam tu lah kan. Kepoh lah kan. Kalau tak kepoh, bukan orang Malaysia namanya. Ada orang tidur lah, ada orang tidur. Itu menyebabkan si Ramli ni rasa betul-betul tak selesa. Dah tak boleh nak tidur, dia kata. Baru nak lelap mata, ada orang ngejengah dekat tingkap. Baru rasa macam nak mengiring sikit, baru nak melayan mata, ada orang ketuk, ada orang tanya, ada orang menjengah-jengah. Jadi dia ambil keputusan tak payahlah dia tidur dekat sini, dia nak teruskan perjalanan. Jadi dengan harapan bila sampai perjalanan, bila sampai dekat Sungai Petani Kedah nanti, dah teranglah tanah, dah siang, boleh jumpa terus orang yang nak beli. Lepas tu boleh serahkan lah, tu bolehlah dia balik naik bas ke macam mana. Yang penting duit masuk lah kan. Duit tu yang nak gunakan untuk mulakan hidup baru keluarga. Jadi disebabkan dia tak boleh nak tidur, dia pun ambil keputusan teruskan perjalanan dengan perasaan yang berat, dengan pemikiran yang serabut. Dia kata dia teruskan perjalanan, mengeluhlah dia. Kat sini best ceritanya. Jadi bila dia masuk semula dekat dalam highway, dia teruskan perjalanan. Jam menunjukkan pukul 1, pukul 2 pagi pada waktu tu. Teruskanlah dia perjalanan. Dalam perjalanan, dia rasa macam dia masih lagi ngantuk. Dia kena buat sesuatu. Dia buka tingkap biar angin luar, angin sejuk malam tu menerpa kat muka supaya dia lebih segar. Ditambah lagi pada waktu tu, bagilah sebatang. Nyalakanlah sebatang kan. Jadi bagilah segar. Jadi dia pun sambil-sambil merokok, sambil-sambil dia bawa kereta, sambil-sambil angin malam tu menerpa muka, dengan harapan benda tu akan dapat mengurangkan perasaan tertekan dan stres yang dia alami dia dengan keluarga dia. Moga-moga ini adalah permulaan baru untuk hidup dia dan keluarga dia. Pada waktu tu kalau tak silap abang, dia masih lagi belum berkahwin. Jadi sebab itulah dia tak tahu macam mana nak luahkan dekat mak, siapa nak luahkan pada ayah dengan mak. Kesian mereka dah tua kan. Terus kalau perjalanan, tiba-tiba dia bau soflan. Dia pun tergerak dalam hati. Dia ni jenis orang yang berani. Tergerak dalam hati, siapa pula yang basuh baju tengah highway malam-malam pakai soflan? Wangi, dia kata. Bukan busuk, wangi, dia kata. Jadi sambil-sambil dia merokok, sambil-sambil berjalan, angin menerpa kat muka, disertakan dengan bau soflan, dia rasa tenang aja. Aman aja. Teruskan perjalanan. Habis disap rokok, masih lagi ada bau soflan tu tadi, dia pun tutup tingkap. Yelah kan, habis dah rokok tu, dia tak naklah buka tingkap lagi. Takutlah nanti binatang ke masuk ke apa serangga
kan, jadi tutup dah tingkap. Bila dia tutup tingkap, bau Soflan tu cukup-cukup kuat dalam kereta dia. Jadi dia pun rasa macam tak sedap hati. Dia pandanglah belakang melalui cermin tengah. Cermin kereta yang kat tengah tu kan, cermin pandang belakang. Bila dia pandang cermin tu, dia terkejut. Dekat belakang ada seorang perempuan. Bukan perempuan sebenarnya, makcik rockers. Dia punya rambutnya panjang menutupi muka. Lepas tu bajunya lusuh. Tapi dia duduk dekat belakang, dekat kawasan tempat penumpang. Yang peliknya kata Ramli pada waktu tu, dia tidak ada perasaan takut. Yang ada perasaan pada waktu tu adalah Allah hadirkan seseorang untuk aku luahkan perasaan. Supaya aku tak adalah rasa beban sangat dengan masalah yang kau hadapi. Jadi pada waktu tu, dia tak rasa takut. Dia cuma cakap macam ni. Dia mulakan, cuba untuk berani memulakan perbualan dia dengan makhluk alam sebelah tu. Yang kita kenal dengan nama Makcik Rockers kan. Dia tanya, nama awak siapa? Dia kata. Sambil borak ni, sambil pandang-pandang ke belakang. Nama awak siapa? Benda tu tak menyahut. Jadi diam je lah. Oh, terima kasihlah teman saya, dia kata. Tak menyahut lagi, benda tu diam je. Okay. Jadi terima kasihlah teman saya. Saya sebenarnya nak hantar kereta daripada sekian tempat ke sekian tempat. Dulu sebenarnya saya ni ada perniagaan. Perniagaan saya bagus. Tapi itulah dengan COVID ni, dengan macam mana. Ya Allah, ya Tuhanku. Perniagaan saya tiba-tiba jatuh teruk. Saya tak tahu nak buat macam mana. Terima kasihlah awak datang. Sebab dengan awak lah saya boleh meluah. Saya tak boleh nak meluah dengan mak ayah saya. Mak ayah saya dah tua. Macam mana saya nak luah? Tapi awak ada ni kan. Awak dengar je lah Saya nak meluah ni. Saya nak meluah ni cakap. Jadi awak dengar je lah. Awak tahu tak, saya betul-betul rasa penat dengan keadaan sekarang. Saya berharap Allah bagilah peluang untuk saya cari jalan keluar daripada masalah ekonomi saya. Tapi yang lebih teruk lagi sekarang ni, rupanya bapa saya pun mengalami masalah ekonomi. Saya pindah dekat rumah dia. Saya harap dia dapat bantu saya. Ialah ayah saya dengan mak saya satu-satunya orang yang ada dekat saya sewaktu saya dalam keadaan yang teruk ni. Tapi bila saya pindah, rupanya ayah saya pun mengalami keadaan yang sama. Dia mengalami masalah ekonomi. Kalau awak apa yang awak buat? Apa daya saya sebagai anak? Dia cakap macam tu. Tiba-tiba yang belakang tu nangis. Agaknya touching dengar beluahan daripada Ramli ni. Nangis dia. Lepas tu Ramli pun bukan takut. Dia boleh cakap macam ni. Awak pun rasa sedih kan? Awak dengar cerita saya pun sedih kan? Tak tahu macam mana nak buat kan? Awak pun nangis dengar cerita saya. Bantainya si Ramli ni sambung. Dia pun ikut sedih juga. Sambung cerita tentang masalah ekonomi, masalah percintaan, masalah keluarga. Sambung lagi masalah ekonomi, masalah politik. Sambung masalah sukan, masalah gosip artis. Tapi orang belakang tu nah, sedih dia dengar. Lebih sedih lagi dengan masalah ekonomi, masalah politik. Nangis. Makin kuat dia nangis dengan masalah politik. Nangis. Jadi pada waktu tu Ramli, dia tak takut. Dia tak rasa lucu. Dia rasa macam, itulah. Awak ni kalau awak jadi manusia, awak tahulah perasaannya. Macam mana kami ni sebagai manusia nak meneruskan hidup dengan keadaan macam-macam dekat dunia ni, dekat negara kita ni. Macam-macam ekonomi lagi, tahap apa segala macam. Pada waktu tu dia kata dia luah. Dia memang tak ada perasaan takut. Dia tak ada perasaan. Dia cuma nak meluah. Memang Allah bagi makhluk tu, Makcik Rocker tu datang. Gerakkan hati Makcik Rocker tu datang duduk kat belakang. Sebenarnya Makcik Rocker tu datang, dia nak takutkan Ramli. Dengan harapan Ramli tu akan kemalangan. Lepas kemalangan tu dia seronok lah kan. Nama pun jin dan syaitan kan. Jadi dia seronok lah. Dia dapat bagi onar pada orang yang memandu dekat situ. Dia tak tahu pada waktu tu Ramli memang ada masalah besar. Ya ekonomi, ya keluarga, masalah percintaan, segala macam masalah ada pada waktu tu. Bila datang Minah belakang ni, memang dia luahkanlah. Menangis makhluk tu. Sama ada dia menangis, dia terharu dengan cerita Ramli, ataupun dia menangis sebab dia tersalah timing masuk dalam kereta orang. Dia ingatkan dia boleh buatkan orang tu kemalangan. Tak, dia yang jadi tertekan bila dengar cerita Ramli. Bila Ramli pun bila dia dengar orang tu menangis, lagi dia galak lagi cerita. Itulah awak okeylah jadi hantu. Kami manusia ni kena pertimbangkan dosa, pahala. Tak boleh buat suka-suka hati dalam perniagaan. Kita kena fikirkan dosa. Waktu melalak benda tu menjejis.
Tengah-tengah dia cerita, tiba-tiba dia dengar benda tu terbang macam keluar daripada kereta. Dengarlah sambil menangis. Dia pun pandang belakang. Lah, dah tak ada. Kalau tak silap abang, dia sampai dekat mana? Lupa. Dia sampai dekat satu tempat tu. Bila benda tu dah pergi, dia tengok jam. Lah, dah pukul 5 pagi. Agaknya dah nak azan subuh kot. Tapi pada waktu tu, dia rasa lega sangat. Segala masalah yang dia nak cerita kat orang tapi dia tak tahu nak cerita kat siapa. Dia rasa lega sangat dapat meluah. Walaupun meluah dengan makhluk yang belum tentu faham dengan apa yang diluahkan. Tapi seolah-olah macam faham lah, dia melalakkan tiba-tiba. Jadi dia kata lega sangat sampai dekat Sungai Petani, urusan perniagaan dia lancar, dia dapat duit. Dengan duit tu dia mulakan perniagaan balik, dia tolong ayah dia. Alhamdulillah sampai ke sekarang ekonomi dia dah bagus. Tapi itulah, kadang-kadang Allah turunkan sesuatu dalam keadaan yang kita tak jangka. Kita jangkakan dia datang untuk mengganggu kita. Rupanya jadi tempat luahan curhat. Kalau zaman abang bahasanya curhat lah. Luahan perasaan, curahan hati. Jadi dicurahkanlah kepada makhluk tu. Merebang rambut makhluk tu terbang, takut dengar. Tak sanggup jadi manusia, tak sanggup jadi manusia. Abang pun bujang juga. Tapi janganlah harap abang meluah pada Makcik Rockers pula. Memang taklah. Tak ada abang nak meluah pada Makcik Rockers. Jumpa masalah macam mana besar pun jumpa abang lagi. Bukan lagi apa, bukan takut, tapi untuk ketenangan hati. Cerita seterusnya disampaikan oleh Nabilah, berlaku pada tahun 2017 dekat Bangi. Ceritanya, mula-mula abang ambil cerita tu, abang baca cerita ni yang dapat daripada email ni. Abang baca cerita ni, abang rasa macam ringan sangat cerita ni. Tapi bila abang masuk ke dalam cerita, abang fikir, oh, kadang-kadang benda yang ringan, kita jangan ambil ringan tau. Sebab kalau kita ambil ringan, benda tu akan bertukar daripada ringan menjadi sesuatu masalah yang berat. Ceritanya macam ni. 2017, Nabilah ni bekerja dekat satu syarikat makanan kesihatan kalau tak silap abang. Okey. Jadi tuan punya syarikat tu sepasang suami isteri. Dia ada bela kucing. Kucing tu pula kucing jenis mahalnya yang gebu-gebunya kan. Okey, ada jantan, ada betina. Dia kata 2 ekor lah sepasang. Jadi tuan syarikat ni, tuan company ni memang sayang gila dengan kucing tu. Kemana-mana dia bawa kucing tu, dia peluk kucing tu. Kucing tu pula cantik, oren satu, putih satu. Yang betinanya putih, yang jantannya oren. Nak jadi cerita pada satu hari yang si kucing betina tu hilang. Tak tahulah ke mana, entah terlepas daripada sangkar ke ditelan ular sawa tu, yang penting hilang lah. Yang hilang. Jadi tuan kucing tu, laki bini tu sedih sangat sebab kucing hilang. Sebab bila kucing hilang, tinggal kucing jantan. Kucing jantan tu, bini dia hilang, dia pun sedih jugalah kan. Jadi tuan sedih, si kucing jantan yang warna oranye tu pun sedih. Jadi yang Nabilah ni pun tak ada perasaan lah, hilang nak buat macam mana, boleh je ganti baru. Dia cakap dengan bos dia, belilah baru bos, bagi bini baru pada kucing oranye tu. Bos dia kata bukan tak nak, tapi terkesan dengan kehilangan tu, dengan harapan benda tu akan balik semula. Tapi tak balik. Akhirnya kucing oranye tu mati. Bila kucing oranye tu mati, lagilah sedih dengan tuan punya company tu, tuan punya syarikat tu sedih sangat. Jadi dia minta lah pertolongan si Nabilah ni, bawa kucing saya ni awak tanamlah dekat halaman rumah saya. Dia kata bila balik kerja nanti. Jadi bila balik kerja, sebab dia tak sanggup nak tanam, dia kata. Jadi bila balik kerja, dia pun singgah rumah bos. Bila singgah rumah bos, suami bos dah ada. Jadi dia dengan suami bos pun galilah lubang. Bila lagi gali lubang, dah siap gali, dia tanam lah kan. Waktu tu bukannya siang, malam. Lebih kurang pukul 10 malam macam tu. Jadi dia tanam lah. Bila dia tanam, dah siap-siap tanam tu, dia balik lah kan. Sebelum balik ni, bos ni pesan, kamu ni tanam kucing ni, walaupun ni nampak macam kucing, tapi kita ni tanam makhluk yang pernah hidup. Jadi balik nanti, cuci tangan, cuci kaki. Yang penting mandilah, dengan kata lain, mandi, bersihkan diri. Sebab yang kita tanam ni adalah makhluk hidup. Tetap juga kita kena hormati dia, dan ada badi-badinya. Bila dengar macam tu, Nabilah ni pula jenis orang anak-anak muda kan, masuk telinga kanan tu keluar telinga kiri lah. Tanam kucing je pun, apa nak takut pun. Dia kata, sama macam tanam semut, tanam set lipas, lebih kurang je dia punya perasaan tu, tak ada apa pun. Dia pun balik. Bila dia balik, dia pun tak malas nak buat apa-apa. Dia pun malas nak mandi. Dia pun pada waktu tu, dia cuaca sejuk-sejuk juga. Dia terus salin-salin baju semasa semayang. Dia terus tidur. Malam tu, tengah malam, dekat dalam bilik dia, dia dengar
ada orang berjalan dalam bilik yang menyebabkan dia cukup takut. Sedangkan dalam tu tak ada bilik, dalam bilik tu tak ada orang lain. Ada Nabilah seorang je. Pintu pula berkunci. Okey. Jadi pada waktu tu Nabilah tengah tidur, tiba-tiba dia dengar macam ada orang berjalan, buka almari, buka robot sikat dia. Dia ingatkan, yalah mungkin ada musang ke apa kan, dibuka lah mata. Tak ada orang. Tak ada orang. Jadi pada waktu tu dia pun tutup mata, kejam balik. Dia pun olok-olok macam menghadap ke dinding. Tapi sepanjang malam tu dia dengar dekat belakang dia membelakangkan almari baju dengan almari sikat kan. Dia dengar benda tu bergerak-gerak dekat dalam kawasan bilik dia. Bunyi tapak kaki melangkah, bunyi tapak kaki naik atas katil. Waktu tu sepanjang malam dia tak boleh tidur disebabkan oleh gangguan tu. Subuh barulah boleh dia lelapkan mata. Itu pun selepas bunyi azan berkumandang. Muncullah gangguan tu, dia sedar waktu dah nak azan, dah lebih kurang pukul 5 lebih dah nak azan. Kalau dia dapat gangguan tu pukul 2 pagi, pukul 1 pagi, terpaksa dia berjaga sampai pukul subuh, tak kehuru-hara dia pada waktu tu. Lepas azan subuh barulah dia boleh tidur. Lepas tu dia ambil masa sikit, masuk kerja. Lepas tu masuk kerja pukul 10 pagi. Bila dekat tempat kerja, dia beritahu dekat bos dia, malam tadi dia kena ganggu. Bos dia pelik lah. Tu bos dia tanya balik daripada kebumikan kucing, kau mandi ke tak? Dia kata tak mandi bos, dia kata. Jadi itulah puncanya. Sebab itu saya pesan, yang kamu tanam tu adalah kucing. Walaupun ia adalah seekor kucing, tapi dia tu makhluk Allah. Dia tu pernah hidup di dunia. Jadi tak mustahil yang bersama-sama dengan kucing tu ada makhluk lain, macam jin ke apa. Jadi mandi tu bukan apa, kita membersihkan diri supaya kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluk lain. Walaupun pekerjaan ni kecil, tapi ada kesannya. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan bersempena dengan hari Isnin nanti. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Di kesempatan ini, abang nak mohon daripada semua, ada seorang ahli keluarga besar JSPL, iaitu Mastura Ahmad Kamil, ataupun abang panggil dengan nama Kak Mas. Kak Mas ni pernah hantarkan cerita, kalau tak silap abang ada 4 ke 5 cerita yang pernah dihantarkan untuk abang ceritakan. Jadi sekarang ni Kak Mas dalam keadaan yang tidak sihat, dia terkena stroke. Jadi marilah kita sama-sama doakan semoga Kak Mastura Ahmad Kamil cepat sembuh seperti sedia kala. Semoga dapat beraktiviti seperti biasa, menjalani kehidupan seperti biasa, insya-Allah, dengan bantuan doa dan amin kita ramai-ramai. Moga-moga Kak Mastura Ahmad Kamil cepat sembuh seperti sedia kala. Daripada saya, Kak, dengan doa dan harapan, akak kuatkan semangat, insya-Allah akak akan pulih. Amin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Bob Lokman. Dia nak sampaikan ucapan hari lahir buat sahabat baiknya, iaitu Muhammad Irwan, atau orang-orang atau kawan-kawan kenal dengan nama Wan Pocong, yang mana hari lahirnya jatuh pada 28 hari bulan 12, genap umur 41 tahun. Dengan ucapan selamat hari lahir buat sahabatku Muhammad Irwan Wan Pocong. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar, pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam hari yang akan datang. Kita pun dah nak masuk tahun baru kan. Jadi moga-moga semuanya dalam keadaan baik dan selamat penutup tahun 2025 nanti. Hingga berjumpa lagi dalam hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.